Lama sangat ke? Lama. Jom kita main macam tu. Kau rasa macam mana? Yang aku cerita tu. Hafiz Hamidi tu memang dia. Pernahkah kau berkata cintamu itu hanya untukku? Akulah satu yang kau mahu ku cintamu. Dan pernah kau berjanji untuk setia pada diriku. Akulah satu yang kau mahu ku cintamu. Tapi semuanya kenangan bila aku kau biarkan janji-janjimu hanya mainan. When people step out this red line, I will never let them to go. Never laugh, 'cause this is the dead end. It is my end for its start to go. And when people step out this red line, means no other place need to go. Let the future pass in the meantime, and the great night kill all alone. It was you, told me and told me, help me up and shine up my life. It was you, call me again till only it was you, call me and told me, blur my eyes and tell me to do. It was you, told me the lies I always spoke. And when people step out this red line, I will never let them to go. Never laugh, 'cause this is the dead end. It is my end for it starts to go. And when people step out this red line, means no other place needs to go. Pening kepala aku ni. Macam mana lah? Nak tolong dia ke tak tolong? Kalau tak tolong, dia member terbaik aku. Takkan aku lepas dia seorang. Pasal aku dah cuci tangan dah. Aku tak mungkin balik lagi ke dunia macam tu. Nanti mak bapak aku marah. Serabut betul otak ni. Macam mana? Okay lah, ini last lah, aku tolong lah. Mesti aku tolong. Takkan aku biar dia seorang. Mesti. Ha! Ya, jauh termenung. Apa yang termenung tak tahu. Kau termenung apa? Mana ada termenung. Aku enjoy dah ni. Jauh sangat termenung. Bila sampai? Baru sampai ni. Aku jalan kaki je ni. Oh, Patutlah aku dah perasan. apa yang kau termenung? Cuba cerita sikit. Dari jauh dah nampak termenung. Sebenarnya macam ni. Ingat tak hari tu yang kau cerita dengan aku tu? Itu yang kau fikir sekarang. Nak tolong ke tak tolong? Bila aku tak tolong, kau member terbaik aku. Bila aku masuk lagi tempat macam dulu tu, nak baku hantam ke, nak apa ke, nak bunuh orang ke, mak bapak aku marah. Sebab itulah aku pun tak tahu nak pergi apa. Oh, tu yang kau termenung. Sekarang ni pun aku pun termenung juga. Jauh aku termenung sebab ada seorang budak dah keluar dari grup. Siapa? Hafiz Hamidi. Dia tarik diri. Dia nak keluar daripada grup. Kenapa dia keluar? Tak tahu lah, dia kata dia nak masuk grup lain.
Lepas satu-satu masalah tahu. Aduh. Sekarang makin yang ada serabut. pun kita bertiga je. Macam mana otak ni ya, satu tak clear masalah, lagi nambah satu. Serabut betul lah kepala aku. Aku tak tahu macam mana nak buat lah. Sebab aku dah pujuk dia dah. Banyak aku pujuk dia, tapi dia tak makan juga pujukan. Yalah, biar kita bertiga lah, kau, aku, Zani. Zani pun dah confirm. Kita buat apa kat sini? Saja jalan-jalan. Pusing-pusing. Tak tahu nak buat apa. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Pusing lah. Bukan? Bukan? Awak tadi kat rumah buat apa? Buat apa? Solat, tengok TV, tengok handphone. Tu je lah. Sebab Lepas tu hari saya ni call. syuting. Yalah, tu sebab saya tanya. Kita buat apa kat sini? Awak ajak saya keluar. Tapi awak tak cakap pun kita nak buat apa. Pergi mana? Kita pusing-pusing lah. Jalan-jalan. Sementara awak cuti, kita jalan-jalan dulu mana saja. Awak dah ingat tak? Semula-mula. Dari sekali saya tanya. Dari hari tu saya tanya. Dah ingat tak? Saya dah cakap, saya langsung tak ingat apa-apa. Apa yang awak tanya saya kat handphone, kat WhatsApp, semua saya tak ingat. Saya dah kata, saya tak ingat apa-apa langsung. Awak kata kita dah berhubungan ke apa ke, satu kenangan pun saya tak ingat. Saya lagi sekali nak tanya, punca insiden macam mana? Takkan tak ada saksi? Saksi. Kita kena cari pemandu teksi tu lah. Dia je lah saksi. Siapa lagi Maksud- yang saksi? Maksudnya saksi orang. Orang awam. Tak ada. Sebab masa tu kan malam. Jadi siapa lagi nak jadi saksi? Mustahil kalau tak ada saksi yang memantau tengok masa kejadian. Mustahil tak ada. Mesti ada orang hantar ke hospital. Orang tu lah yang saksi. Mustahil. Bin ajaib. Saya kan naik ambulans. Siapa yang hantar? Takkan saksi ambulans pula. Tak apalah kalau awak tak ingat. Saya bawa awak pergi satu tempat. Satu demi satu. Supaya awak cepat ingat. First kita kat mana dan kat mana. Nak. Boleh juga. Tapi sebelum kita gerak. Saya nak tanya. Awak dah bersedia ke? Kalau apa-apa berlaku terjadi. Antara saya. Dan juga kawan-kawan saya. Maksud saya tu kira. Awak dah ready ke untuk kita orang mempertahankan awak sendiri? Kalau siapa-siapa kacau. Itu saya tak kisah. Yang penting saya nak ingat balik je. Macam yang saya cakap itu hari Zainal dah tengok dah. Dia dah perhati dah. Macam mana? Tak apa, sekarang ni kita pergi yang tempat saya cakap tu. Satu persatu saya bawa awak supaya awak cepat ingat kat mana mula-mula kita kenal. Kan? Okay. Ya. Lepas tu kita pergi bazar. Okay, awak masih ingat lagi tak kawasan ni? Kawasan ni lah antara kita berjumpa
Masa saya pakai baju hoodie TCO warna putih. Kat sini lah. Tak. Saya tak ingat langsung. Saya dah bagi tahu awak kan. Apa pun saya tak ingat langsung. Sini lah antara yang paling kuat yang awak boleh ingat. Di mana kita berjumpa selepas mall. Atau awak hilang, terus hilang daripada radar. Lepas tu saya jumpa awak kat sini. Saya tak ingat lah. Tapi kita buat apa je kat sini? Kita duduk berduaan. Kita berdating kat sini sampai lewat pagi. Kat sini lah. Takkan awak dah tak ingat langsung? Muskil awak tak ingat langsung. Dah lama pun lupa. Mana ada orang ingat? Pakai Malaysia mana ada ingat apa-apa. Tu nak kena saya bawa satu-satu. Baru awak ingat semua. Ini betul-betul lost ni. Accident tu betul-betul teruk. Lost sampai semua tak ingat dah. Total loss. Ha. Tu dah kereta. Bahaya. Kamu tak mati. Hidup lagi. Kalau saya mati, Matilah di sini. So sekarang ni nak kita jalan dulu. jalanlah. Jalan. Cantik kan Elmina ni? Cantik. Cantik lagi hati saya kat awak. Dah lah, jom lah kita pusing-pusing. Jom. Kita ikut bawah dulu. Okey. Nanti kita pusing ni atas. Okey. Takkan awak dah tak ingat langsung? Padahal kita hari-hari dah langsung. Ya ke? Sebab tu saya bawa awak datang sini. Sebab tu lah saya cakap. Saya pernah cakap lah korang apa. Saya rasa saya macam pernah datang kat sini. Macam pernah datang kan. Tapi tak ingat kan. Tapi awak mesti teringat benda-benda tu semua. Takkan awak duduk rumah awak tak ingat langsung. Jom kita duduk mana? Raisan. Duduk. Awak pening kepala? Tak lah. Tak makan lagi? Kan kita dah buka. Raya ni awak balik mana? Balik mana? Sini je lah. Sini. Kadang-kadang kan setiap malam saya terfikir masa saya tak jumpa awak kan, saya tercari-cari mana Naila pergi, mana Naila pergi, mana Naila pergi. Tercari-cari dan terfikir-fikir. Lepas tu entah macam mana tiba-tiba kita bertembung, kita jumpa dekat tempat yang sama. Kita mula-mula berjumpa. Tapi dengan keadaan awak yang tengah hilang segala-gala ingatan dan awak tak ingat apa-apa situasi yang berlaku. Sedangkan saya minta tolong seorang kawan saya untuk memberikan satu pendapat
Tapi saya mungkin silap saya sebab saya buat andaian yang salah, fikiran yang buruk. Awak mungkin tak setia, awak dah ada orang lain dengan saya. Awak terlibat dalam satu kemalangan, terus awak tak ingat apa-apa. Andaian saya keburukan tu salah. Cuma kawan saya cakap, tunggu dah masa sebulan, kalau dia tak balik, kau kena hati-hati. Itu jawapan dia. Saya dah jumpa, saya dah tahu segala-galanya yang awak terlibat dalam satu aksiden dan awak koma selama sebulan. Betul? Saya nak lepak dengan siapa je. Itulah saya buat seorang-seorang. Awak hilang selepas kita dekat Dewan. Maksudnya saya kat Dewan. Dan dari situ awak hilang dari radar terus. Hilang dari jejak. Sekian lama tunggu, baru sekarang jumpa balik. Kan awak dah ada orang lain. Kalau awak jumpa saya dengan orang lain, baru awak cakap saya ada orang lain. Ni awak jumpa saya pun seorang-seorang. Boleh cakap saya ada orang lain. Yelah, saya takutlah nanti kan power baru tu nampak apa kita berdua. Power baru. Ayah saya je lah power saya. Siapa lagi power baru saya? Besok awak kerja? Maksud? Balik pukul berapa? Lewat. Kan awak nak balik? Balik lah. Balik? Esok saya nak bangun pagi. Itulah saya pun kerja pagi tu. Selepas balik kerja, baru terjumpa. Boleh. Balik pukul 11 eh? Ya. Jom. Ambil saya. Boleh? Okey. Idea yang bagus. Jom kita berambut. Nampak budak-budak main TikTok. Semak eh. Jom. Sana. Oh. Silakan. Sini, bukan sana. Sini. Kita turun bawah, motor kat sana. Mana aku ni? Kau tak jumpa kat sini. Yang Tasik ke? Takkan ada seorang-seorang lagi. Manalah dia? Lama dah tunggu ni. Tak ada pun. Mana dah? Tu.
buat kejutan sikit lah. Ha, Ya Allah. lama tu. Aduh, nyamuk banyak ah. Itulah. Kita duduk tempat lain tak? Kita duduk kat kursi. Jom. Jom. Nampak lambat. Jalan jam lah tadi. Jalan jam teruk. Itu yang saya lambat. Lama awak tunggu ni. Lama. Hari ni ada raya mana-mana. Raya rumah saudara. Lepas tu mau pakcik-pakcik pun semua. Saudara tu makcik-pakcik sekali. Awak tak naik apa? Motor? Saya tak naik Grab. Naik Grab? Mm-mm. Oh. Saya pun baru lepas raya. Dah lalang kat sini, tu yang saya kontak awak. Jom kita lepak sekali. Awak cantik ni. Berbaju kurung dan bertudung. Sorry lah sebab saya tekak saya lawyer. Mesti Saya nak banyak muntah. makan rendang kan? Banyak makan rendang lepas tu tidur. Tu bangun balik. Lah, jangan banyak sangat makan rendang. Mata jadi juling tu. Nak muntah. Biasalah raya. Nak tebar pun ada. Kenapa awak ajak jumpa? Okey. Macam ni. Kenapa awak ajak jumpa? Tak gini. Besok apa kerja? Esok. Siang kerja. Malam free. Saya nak bagi surprise sikit. Surprise. Ada satu barang tu tapi saya nak bagi surprise tu awak. Apa? Mana dia beritahu? Surprise. Boleh. Tapi waktu malam lah. Oh, awak kerja siang kan? Yap. Pagi awak. Pagi. Tengah hari. Petang. Kau balik pukul 10. Apa kita jumpa esok? Saya rasa nak muntah ni. Mungkin banyak sangat makan. Cari toilet ni. Pindah tempat lain? Jom. Jom. Cik toilet. Sorry lah tunggu lama dah. Tadi tunggu saya lama. Lepas tu saya tunggu lama lagi. Saya pergi toilet. Okey tak? Tapi tak boleh lama. Kita sekejap ni. Jadi kita balik. Besok kita jumpa lagi. Tapi time lepas awak balik. Balik kita. Okay. Dah ada benda nak bagi surprise nak bagi. Benda yang surprise. Awak rasa apa? Something wrong kan? Takut juga. Tapi saya bagi awak satu benda. Saya bagi benda ni kat awak, awak mesti ingat ni. Daripada awak hilang ingatan kan, confirm awak ingat. Terus automatik ingat. Ya ke? Saya bagi awak satu benda ni, awak confirm akan ingat sampai bila-bila. Segala kita punya kenangan-kenangan manis, pahit dan manis, awak mesti akan ingat. Saya akan bawa tu benda tu. Mesti awak akan ingat. Awak kan hilang ingatan kan? Saya bagi satu benda tu awak mesti ingat. Okay. Okey. Benda tu bentuk
sekarang dah pukul 11.7 minit. Kita balik. Awak tunggu Grab ke? Kalau Natasha balik ke? Boleh ke? Jom. Kau berkata cintamu itu hanya untukku. Akulah satu yang kau mau ku cintamu. Dan pernah tanpa pesan tinggalkan suatu pertanyaan. Waktu dulu kau sentiasa